Akhirat ni dalam tahun tu ajar pada kita bahawa hidup mengatas dunia ni tak sudah makan minum, tak sudah wah-wah begitu, makan mati dan akan dibalas hidup balik. Hidup balik ni satu nikmat Tuhan. Untuk hidup balik untuk dibalas. Satu nikmat Tuhan besar bagi manusia kerana Allah Taala cadang nak balas. Kenapa? Atas dunia ni ada orang jahat. Orang besar, bakat tinggi, pengaruh luar. Ia buatkan nak orang dari segi ekonominya, dari segi pemikirannya, dari segi sosialnya, buatkan nak orang jok muda sampai ketua, tak pernah kena sama. Ada, tak pernah kena sama. Tak makan sama orang. Tak pernah kena takak, tak pernah pergi mahkamah. Jahat dengan menipu lah, rasuah lah, rogo lah, betino lah, berjatan, macam-macam pesen. Tapi ada orang yang tak pernah kena tindak kata dia. Tuhan kata tak apa. Hak mu buat jahat tu mu kena ingat. Akan siapa masanya giliran aku balas.